Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today macam apa yang korang baca dari tajuk atau pertama ni lah, hari ni Ita nak review mercon satu persatu. Betul. Mercon apa je yang ada untuk hari raya nanti. Macam yang beli kan. So banyak gila. Paling kita suka mercon Wolf kan. Oh ni. Yang berbunyi. Ni berbunyi. Dia mercon serigala. Sebab banyak gila. Korang tengok, ini batang lemang Batang lemang. Batang lemang, harga dia dalam 200 lebih. 200 Untuk satu ni harga dia dalam 200 lebih. 208. So sebelum kita nak teruskan video ni, nak tunjukkan satu persatu mercon kita ni. Kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Ita tu, jangan lupa untuk like, comment, share. Okey, pada yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video Ita upload. Sorry kalau macam tak berapa nak nampak sangat tu. So dekat atas ni kalau korang boleh tengok, ini adalah mercon-mercon caca macam biasalah. Ni budak kecil. Mercon ni, lepas tu mercon apa tu? Kembang api. Ini macam apa? Gasing. Gasing, okey. Das. Dah kan. Betul mancis ni, ada mancis korang. Ni ada mancis ni. Ada gasing lagi yang kotak. Okey, ni ada 6 pieces dalam ni. Ya. Ni apa ni? Tak tahu, lupa. Ini, ni kembang habis. Ini yang macam cantik tu lah. Macam cantik tu. Bunga raya. Tu aiskrim. Aiskrim banyak macam ni dah untuk budak main. Yang ni untuk budak-budak. Orang dewasa. Ini korang, tengok ni korang. Ada ni dua. Ni wolf korang. Ni. Ini. Wish. So kalau korang nak tengok kita orang bakar mercon ni, korang boleh komen. Nak. Ini tumpah. Ni dua ni RM500. Perang sebab tu. Okey, korang boleh tengok. Ni memang cantik, korang pergi dia memang cantik. Ni berbunyi. Berbunyi kan. Memang cantik. Yang paling besar kat belakang tu korang. Belakang ni berat tu. Yang paling besar. Apa sekejap lagi kita tunjuk? Sekejap lagi kita akan tunjuk satu persatu. Ada macam batang kelapa. Okey, kita kat sini. Kita tunjuk batang kelapa. Jom kita tunjuk batang kelapa. Ini lemang korang. Ni lemang. Tu lemang. So kalau korang nak kan, korang komen. Ni pun berbunyi. Ini apa ni? Ini berapa shot? 138. Oh, kecil je lubang ni. Berapa inci ni? Tapi berbunyi tu. Ya tahu, tapi berapa inci ni? Tak tahu berapa inci, tak tulis. Oh, ni boleh sambung. 1 inci kot ni. Ni batang kelapa. Ni korang. Ni pun berbunyi ni korang. Kita tunjuk batang kelapa. Ini, ajak dulu. Ini korang, ini star shell, red ring, green apa ni? 5 inci punya mercon. Berat juga untuk 5 pieces dia. Okey korang, so aku nak tanya kat korang, siapa pernah tengok mercon batang kelapa? Yang ni kalau korang tengok kotak dia biasa je, tapi ini adalah batang kelapa. So dekat dalam dia ada 4 pieces korang. 4 pieces. Tengok korang. Ni batang kelapa, dia macam bom. Dia macam bom. Korang boleh tengok. Berat juga. So ini dia. Satu. Korang tengok, ini pun macam kelapa. So mercon ni bukan makan macam tu sahaja, dia ada corong. Dia corong dengan pakai corong ini. This one. Kita akan masukkan batang kelapa di dalam ni. Kita lari. Dalam ni. Lepas tu dia punya sumbu lah. Dia punya sumbu pun agak besar juga ni korang. Sumbunya besar juga. Panjang Ini batang kelapa. Tapi ada yang lebih besar lagi, tapi tak boleh. Kata orangnya bahaya. Kita ambil yang boleh je. Sebab ini berbahaya, kita ambil yang boleh. Ini sumbunya. Sumbu. Ini tegakkan macam ni. Sumbunya taruh luar. So kita ada 4 pieces batang kelapa 4. Tak boleh beli satu. Tak boleh satu kita boleh 4 macam ni Satu paket. Korang tengok. Berat tu. Berat. Ni macam biasalah. Macam ni papan. Banyak gila macam. Okey korang. So untuk total harga
yang kita habiskan untuk bukan mercun kecil-kecil ni tau. Kecil ni kita tak campur. Tak campur. Yang besar-besar ni Besar. total kita menghabiskan dalam RM3,240. Nah, begitu. Apa? Ringgit. Kata mercun yang besar-besar ni semuanya ni, yang kecil-kecil ni Caca beli semua. Mercun semua-semua ni yang kecil-kecil yang besar-besar ni semua Caca punya. Caca punya. Dia yang beli kan, Dia bos. yang beli. Saya dia Gara-gara- banyak duit. Oh ya Allah, banyak duit. Ambil tu yang Pikachu, gambar Pikachu. tu. Pikachu. Ni. Oh diam Apa dia? Aku yang beli. Kau tak beli, kau tak tahu bercun. Oh, ini macam apa ni yang bunga tu Kalau yang ini saya jual lah korang. Yang ini mercun gabal. Mercun gabal. Gabal ini jas lah. So siapa yang dekat Anak rumah? So siapa yang dekat rumah dia banyak mercun? Saya. So kita standby untuk raya Standby, first, raya kedua, raya Ni ketiga. apa ni? Gasing ni. Jom kita Gasing. buka dalam dia ada apa ni. Kita dah habis satu. Oh, ada 50 pieces. Bapak banyak. Apa tu Ini gasing? pun ini ada macam mercun lukis. Macam tu ke mana? Okey. Ni pedas. Gasing ni gasing lama ke? Tak lah. Tak, baru aku tak suka yang lama tu. Yang lama kecil. Oh. Dah okey lah, tak berpusing kat jalan. Itu harus kat lantai. Kapibara. Kapibara, kapibara, kapibara. Wah, banyaknya. Oh, ini berpusing ni. Tak tahu. Uish, banyaknya korang. Banyak. Mercun. Ya, aku kat korang kan. Memang aku favourite gila dengan mercun. Aku kalau setiap raya, kalau tak ada bunga api tu tak boleh. Aku kalau aku kena ada bunga api. Oh, Kena yang ada ni mercun. naga. Yang ni. Yang ini panjang. Kenapa bagi buka? Dah, tengok. Tengok je. Mana boleh tengok kotak je. Ni lah mercun ni. Kau pun tak masuk angin. Oh, ni. Oh, iya ya. Sama ya. Ada 20 pieces Nak tak? makan satu. Nak 20. Kita nak makan satu. Ni korang. Kat sini pun dah penuh dah korang. Ni korang tengok. Tengok ni penuh. Ui, tu pun dah penuh dah korang. Warna Apa lah? naga. Mana? Naga. Telur. Oh, nak telur. Telur raya nanti kita main. Meriah lah korang. Dia korang. Yang ini apa sebenarnya? Ni paling besar ni korang. Ni paling besar. Yang ini Ni saya yang 10 inci 10. 10. Taklah 9. Tak. Ni tak bukan 10 ni. 8. Ni pun JL lah. Kau ini tengok. yang ini. Yang 10 ni. Oh, tu 10 inci. Serigala. Serigala 10. Kata dekat orang-orang tu yang tengok. Oh. Kata ini yang ini dah beli. Ini besar ni korang. Cuba puasa pusingkan korang. Ni saya tak tipu korang. Mungkin dalam video korang akan nampak kecil. Tak macam ni. Korang tengok dia punya kotak. Besar gila korang. Oh, besar korang. Ni tengok Caca. Sebesar muka Caca korang lebih. Korang tengok korang tengok Tengok ni muka Caca kan. Tengok ni. Kotak ni lagi besar. Lebih besar. Memang besar gila-gila korang. Kata. So yang kita ada besar 2. Dia nampak je besar korang. Tapi dia hanya ada 138 shot sahaja. Tapi lama nak habis. Dia kata dia berapa minit? Katanya sih hampir 2 minit lah. 2 minit Sama bawah atas. Hampir lah. Tapi tak sampai 2 minit. Paling 1 minit lebih. Okey, dua-dua mercun yang besar ni, yang gambar panda ni, Caca yang beli. Ini besar. Okey. Oh, aku suka naga. Tapi ni naga kecil. Oh, naga kecil. Dulu aku tak ingat ni berapa dulu. RM1 ke 50 sen. Tapi dulu kau beli macam tu best. Yelah dulu Mancis paling best. Korang ingat tak dulu kita main bunga-bunga api? Seronok kan dulu. Tahu lah, minat gila lah dulu. Ini lagi best. Main-main bunga api ni sangat-sangat meriah. Waktu budak-budak. Saya memang minat gila tau. Tapi sekarang Caca yang jadi budak. Ni, ni yang besi tu. Batang besi tu. Besi, betul lah kayu. Oh, ya kayu. Ni bunga api juga saya belikan untuk Caca korang. Banyak gila macam ni Ni kecil. apa tak tahu lah. Ni pasal kosong. Mana isi dia? Isi Caca keluarkan. Mana isinya? Mana ada? Ni. Tu. Lagi? Ada. Hilang dah. Mana? Dah makan dah satu kan?
Ya ke? Bila bakar? Hari tu. Oh, ya ke? Ha. Hari tu masa buat konten dengan Farid tu. Farid tu adik dia. Hari tu kan ada saksi. Mantap. Banyak korang. Baru bisa dalam. Woi. Oi. Apa? Itu dah lah tadi. Oh, ni 25 shot. 25 Ini shot. aku boleh angkat. Flying Dragon. Angkat dah, kalau Apa Kalau tak boleh, jangan tangga ikut tu? pergi kampung. Apa? Man, dia suruh tanam lah yang ini. Tak boleh. Man, dia suruh tanam lah. Mana suruh tanam? Tanam. Kan, Man? Tak, iya je peringatannya. Tapi tak ada lah. Taruh batu je tepi. Batu. Hari tu kan kita pernah bakar. Ya, tahu. Mana ada orang taruh batu. Tapi kalau- gambar je takut dia bahaya. Nah, saya taruh batu tepi je. Kalau ni yang harus tanam. Dia tak kuat sangat. Dia berbunyi je. Ini yang biasa. Tak tahulah kenapa aku suka gila bau mercun. Takut kena rumah. Weh, banyak gila korang. Korang tengok. Ya Allah, lain macam Nanti kita bakar yang kecil-kecil dulu. Yang besar nanti. Korang nak tengok tak bunga api ni? Nanti Semalam korang kenapa saya minat yang beli yang ini korang? Sebab dia ada scan QR tau korang. Sekejap Satu korang boleh tengok videonya. Ni korang. Dia punya QR kat sini kan. Korang boleh tengok. Kita scan QR. Langsung keluar merconnya. Lepas tu dia terus muncul. Cantik gila bang kan? Cantik korang. Sumpah, cantik gila korang. Macam lain tak ada. Ni ada. Oh, ni ada juga. Oh, iyalah. Ada. Ni tak ada. Tu tak ada belakang kan? Ada jugalah. Ada. Tingkat ada. Nanti senang je. Ni besar. Mana paling besar? Atas ke bawah ni? Atas. Atas Tapi sama je Saya yang beli. Banyak gila lah bunga api Alhamdulillah untuk tahun ni. Sebab apa korang? Saya beli banyak-banyak ni. Sebab mak saya pun memang minat. Mak saya memang minat. Mak minat. Tapi dia takut jugalah. Satu Sama family, macam Caca. satu family saya. Family saya kan semua minat gila dengan bunga api. Memang minat gila. Minat jadi budak-budak. Tapi ni bukan budak-budak. Ini dewasa. Lepas tu kan ni lah kalau kita beli bunga api ni korang macam jiran-jiran kita kan macam boleh yang dekat tu tengok. So kita belanja firework macam tu. Firework ke? Sebab kita tengok tak ada yang bakar macam kita lah. Tak tahulah Satu kampung ni tak rasa ada. tu macam Kita je. tak pernah macam tahun lepas pun tak tak nampak. rasanya. Tak tahu lah. Mungkin ada nanti yang So lawan-lawan kita tengok ada perlawanan ini korang tak cukup lagi. Ada barang yang tak cukup lagi. Ada. So kita akan repeat untuk kali kita akan buat video kali kedua. Kita tunjukkan mercun apa lagi yang kita beli. Okey. So kalau korang nak tengok untuk raya first tadi kedua kita nak bakar mercun ni, korang nak tengok kejadian bunga raya dia cantik ke tak, korang komen nak. Okey? Okey. Jadi kita berhati-hati sebab cikgu kata tak boleh tangan kurang lah apa dah. Itu macam bola. Adalah Dia macam tak- bola. Tapi ada. kita tak bakar. Apa nanti macam bola kita bagi Caca. Okey korang. So kita pun sampai dekat penghujung rancangan. Susun balik Man. Susun balik. Susun balik. Au! Kapibara. Susun balik korang Kita susun balik. Kapibara. Kita susun balik. Lagi tinggi saya. Tapi Caca. Macam ukur. Cuba ukur. Caca letak. Cuba ukur yang Caca. Ni batang kelapa tak sana kat serigala. Lagi panjang Caca. Nah. Depan. Okey korang. Batu plastik tu nak bawa sampah ni. Okey korang. So kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Betul. So kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tasa sampai habis, terima kasih kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tasa. Semoga korang semua dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.